Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Kembali kita ke video seterusnya mengenai autoresponder. Saya beranggapan yang rakan-rakan telah pun tahu bagaimana nak set up email campaign yang pertama. Dan kita juga telah tahu bagaimana nak buat letter-letter yang akan disimpan di dalam email campaign tersebut. Dan video kali ini bagaimana kita nak letakkan kita punya capture page untuk email campaign tersebut ke dalam website kita. Contohnya seperti ini. Ini adalah landing page saya. Macam mana kita nak letak form ini ke dalam landing page kita, dan kita boleh setkan untuk email campaign yang tertentu. Okey, sebelum kita masukkan capture form ini ke dalam landing page, dah tentu kita kena prepare dua page ataupun dua website. Satu, thank you page, dan kedua adalah landing page itu sendiri. Katalah kali ini saya nak buat email campaign mengenai insurans, katakan. Okey, saya saya klik dekat autoresponder ni. Sebelum ini ada VEMA, tapi kali ini saya buat insurans. Contohnya, saya dah siapkan email campaign untuk insurans. Dan dalam ni setakat ini ada dua letter kat sini. Memang belum ada subscriber lagi sebab saya belum iklankan. Okey, saya nak ambil contoh di sini. Okey, saya dah mempunyai email campaign tentang insurans. Jadi saya kena pergi ke NBU, siapkan dua page. Page yang pertama adalah thank you page. Okey, saya ambil contoh yang ini. Saya dah siapkan lebih awal apa yang mereka perlu buat. Biasanya saya akan tulis dalam thank you page ni, terima kasih kerana subscribe, sila buka email anda. Saya telah menghantar satu email di mana di dalamnya terdapat activation link. Sila klik link yang diberikan di dalam email tersebut. Biasanya itu kandungan di dalam thank you page. Selepas anda siapkan thank you page ini, jangan lupa savekan nama file tu terpulang kepada anda. Maksud saya file name tu, kalau di sini saya savekan sebagai tq.html. Anda nak bubuh apa pun nama dia tak kisah. Dan apabila dah siap ni, uploadkan ke tapak domain. Saya uploadkan ke domain saya checkin.ws. Okey, saya uploadkan file thank you ini tq.html. Okey, apabila berjaya upload ke tapak domain, maka saya telah pun mendapat URL-nya. Maka file tersebut, thank you page tadi, telah ada URL. Jadi URL dia http, typekan dalam notepad ya, http:// tengok domain dia checkin.ws. Kalau anda punya domain, anda kena masuk. Kalau anda transfer ke tapak domain anda kena letakkan domain anda sendiri /tq.html. Ini adalah URL untuk thank you page saya. Okey. Kedua, saya perlu siapkan landing page di mana saya akan letakkan web capture form nanti di dalam website saya. Katalah ini page untuk saya letakkan capture form. Apa yang saya perlu lakukan, saya dah boleh kembali ke autoresponder Traffic Wave, cari campaign mana satu yang anda ingin ambil capture form dia. Katalah insurans. Dekat sini ada confirmation, dekat sini ada capture page. Anda klik di capture form. Ini adalah contoh capture form yang ringkas, hanya ada nama dan email. Sebab kalau anda nak lebih maklumat semasa kita setting email campaign tersebut, di situ kita boleh tambah lagi maklumat yang lain. Tapi saya biasanya galakkan ambil nama dengan email sudah memadai. Okey. Dan kita klik di adjust capture form parameter di sini. Nanti akan keluar page macam ni. Okey. Subscription URL ini elok masukkan thank you page. Kita perlu ingat dia punya URL dia. Saya dah siapkan tadi. Saya hanya copy saja daripada notepad. Saya masukkan dalam ni. Saya klik adjust. Dan confirmation URL di sini, apabila orang tu dapat kita punya email dengan confirmation link, apabila mereka klik saja, di sini kita boleh arahkan ke mana kita nak bawa mereka, mana website yang kita nak buka ketika itu. Okey. Katalah saya nak buka website automlmanda.ws. Saya boleh klik di sini. Kalau anda mempunyai website yang lain, anda boleh isi URL-nya di sini. Okey. Kalau contoh ini mengenai insurans, anda pun dah siapkan satu website tentang insurans ataupun blog tentang insurans. Jika anda mempunyai blogspot
yang telah anda buat lebih awal mengenai insurans, anda ingin membawa pembaca ke blogspot tersebut, masukkan di sini confirmation URL. Okey. Dan apabila anda telah masukkan URL di kedua-dua kotak ini, klik adjust. Dua-dua kena klik ya. Apabila anda dah klik kedua-duanya, pastikan di sini jika URL tadi itu yang di atas ni tak ada dalam ni, anda kena klik adjust ya. Okey. Apabila sudah ada kedua-dua URL tersebut, barulah anda select all, Ctrl C ataupun copy, pergi ke website anda ini, klik di dalam kotak ataupun table di mana anda nak masukkan capture form tersebut. Katalah saya nak masukkan kat sini, saya hanya klik dekat insert HTML dan saya masukkan HTML code tersebut, saya klik insert. Dan di sini saya boleh adjustkan semua sekali bagi sesuai. Anda boleh gunakan ilmu membina website yang telah diajar untuk letakkan capture form ini di tempat yang sesuai. Dan kalau anda ingin ubah nama ini kepada nama, anda boleh adjust macam biasa. Kalau tulisan anda ingin ubah, anda boleh ubah macam biasa. Kalau submit ini anda ingin ubah perkataan dia, anda double klik di sini. Jangan tulis submit di sini, hantarkan, katakan klik OK. Dan jika anda ingin ia duduk di tengah, klikkan alignment center. Dan jika anda ingin berikan color latar belakang di sini, tekan Ctrl, klik di hujung sampai biru keluar macam ni. Dan anda boleh pilih color yang anda kehendaki. Okay. Dan jangan lupa save. Berikan nama file name yang sesuai. Di sini saya bagi file name insurance, contoh di sini. Dan jangan lupa upload ke dalam tapak domain anda. Gunakan FileZilla untuk upload file tersebut. Saya upload ke dalam hosting domain checkin.ws. Kalau anda punya, anda kena tulis domain anda. Dan sekarang saya boleh lihat di internet. Saya type URL dia http:// masukkan domain anda. Kalau domain saya checkin.ws/insurance.html. Saya enter. Lihat, ini merupakan landing page yang saya siapkan untuk email campaign insurance. Dan mulai sekarang saya boleh promotekan. Saya boleh promotekan URL ini di dalam Facebook, di dalam YouTube, untuk saya mula mengumpulkan subscriber ataupun follower di dalam dunia online marketing. Apabila siap, anda boleh cuba landing page ini sama ada berfungsi atau tidak. Telah saya masukkan nama saya, Mazlan, dan saya masukkan email. Kalau boleh masukkan email yang lain untuk cek, dan klik hantarkan. Bila saya klik hantarkan, sepatutnya landing page tadi akan keluar. Lihat, pengetahuan insurans telah keluar. Dan sepatutnya satu email telah dihantar di dalam email saya. Satu confirmation email telah dihantar. Lihat di sini. Saya klik, dan apabila saya klik pada confirmation link di sini, tadi saya telah setkan untuk membawa subscriber saya ke website AutoMLM anda. Ia telah pun berjaya disetkan di sini. Dan apabila saya klik link ini, sepatutnya satu email campaign, satu letter telah dihantar di dalam email saya. Lihat, satu email campaign telah email letter telah dihantar ke dalam email saya. Mazlan, selamat datang ke dunia insurans. Okey, maksudnya landing page saya berfungsi dengan baik. Sekiranya anda ingin tukar apa-apa maklumat ataupun anda ingin tukar capture form ini, lebih baik anda kembali semula ke Traffic Wave, ulang balik proses ini, pergi ke capture form. Jika ada apa-apa perubahan, anda klik di klik here di sini, masukkan subscription URL, masukkan confirmation URL, klik adjust, copy semula HTML code di sini dan pergi ke landing page anda, delete yang lama dan masukkan yang baru. Okey, saya harap ia dapat membantu anda memahami tentang cara untuk kita setting Traffic Wave kita. Terima kasih.